SpaceX baru buat satu IPO paling gila di dalam sejarah dunia. Syarikat dapat valuation sekitar 1.75 trilion. Tapi sebelum kita nampak syarikat ni bernilai trilion, ramai tak tahu SpaceX ni sebenarnya hampir bungkus sebab syarikat mereka fail untuk buat roket. Tahun 2002, Elon Musk dia tubuhkan SpaceX selepas dijual syarikat PayPal. Misi dia bukan kecil anak. Dia nak bawa manusia ke Marikh dengan satu affordable cost. Pada tahun 2005, SpaceX lancarkan Falcon 1 dan kemudian gagal. Kemudian tahun seterusnya diperlancarkan kali kedua pun gagal, dan tahun ketiga pun diperlancarkan pun gagal. Dan cuba bayangkan, 3 kali cuba dan 3 kali jatuh. Definitely dalam SpaceX semua orang dah penat, duit dah makin kering, dan Elon Musk pun pernah sebut kalau launching mereka keempat gagal, memang mereka kena bungkus terus sebab mereka tak ada cash langsung. Pada tahun 2008, mereka punya Falcon 1 berjaya masuk orbit. Ini adalah satu turning point pertama untuk SpaceX sebab dia jadi syarikat swasta yang pertama yang berjaya bina roket liquid fuel dan berjaya sampai ke orbit. NASA mula percaya kat mereka dan SpaceX dapat kontrak yang besar untuk hantar kargo ke International Space Station. Dan lepas tu pada tahun 2015 mereka berjaya buat satu roket yang boleh landing balik. Itu adalah turning point kedua SpaceX dalam menjadi sebuah syarikat angkasa yang terbesar. Industri roket mula berubah. Sebelum tu NASA rekodkan satu kos pelancaran kapal adalah dalam 1.5 bilion USD. Tapi dengan kejayaan Falcon 9, dia hanya mengambil kos dalam 67 juta sahaja satu pelancaran. Hang boleh nampak mereka buat penjimatan lebih daripada 95% compare dengan NASA. Dan kemudian pada tahun 2019, satu lagi turning point SpaceX, iaitu pelancaran Starlink. SpaceX bukan kadar jadi sebuah syarikat roket, dia dah jadi syarikat internet daripada langit. Starlink menjana lebih daripada 61% daripada dalam SpaceX. Dan hari ni SpaceX dia bukan sebuah syarikat aerospace yang biasa. Dengan valuation mereka 1.7. Investor bukan beli saham SpaceX untuk hari ni, tapi mereka beli itu impian mereka yang besar pada masa hadapan.